Okay, alright. Video kali ni Mei nak ajar tentang QM manipulation. Iaitu orang panggil dia adalah, singkatan dia ialah QMM. Hari ni kita nak belajar pasal ni. Apa itu QM manipulation ataupun QMM, singkatan dia. Okey. Untuk QM manipulation ni, macam biasa, dia ada dua, iaitu untuk buy dengan sell. QMM buy, QMM sell. Macam biasalah. Okey, macam mana tu, Mei? Saya tak faham lah, Mei. Saya pening. Newbie memang. Kalau newbie nak faham benda ni, Mei pesan awal-awal lah, slow-slow lah. Fahamkan dulu, nak cari QM yang biasa tu dulu, baru faham benda ni. Kalau mata pun boleh tajam nak cari QM yang basic yang Mei ajar sebelum ni tu, yang pattern scalping yang Mei ajar sebelum ni tu, kalau nak tajamkan mata nak untuk tengok QM manipulation ni, mesti pening, mesti dia give up untuk nak belajar. Tapi kalau untuk yang dah ada basic QM, untuk yang dah tahu QM tu macam mana, dia mungkin senang nak faham benda ni. Okay, QMM tu macam mana, Mei? QMM adalah QMM adalah QM yang fail ataupun QM yang kena break. Okey, maksudnya macam ni. Dengar baik-baik. Ini adalah setup apa? Buy. Ini adalah contoh QM buy kan, untuk kita buy. Bila dia datang, dia tembus, automatik dia akan bertukar menjadi QMM sell, iaitu QM manipulation sell. Cara nak entry dia datang sini balik dalam zone buy, kita entry sell. Faham tak? Ini adalah contoh QM manipulation. Dia sama, dia asalnya QM buy, tapi QM buy tu kena break kat sini. Dia automatic setup ni bertukar menjadi setup sell. Faham tak? Dia automatic bertukar menjadi QMM sell. So cara nak entry dia, kita entry dekat sini, bahu sama je. Kita entry dekat sini, kawasan sini. Kalau kita nak tahu setup tu fail kat mana, dia atas sini. Okay. Kita entry dekat sini, dia pun turun. Ini adalah contoh QM manipulation. Senang faham? Senang kan? Okay. Contoh QM manipulation buy pula. Okay, katakanlah ini adalah tempat kita nak set. Kita nak set dia kat sini, dia pun naik, dia pun tembus. So automatik dia akan bertukar menjadi pattern sell, ataupun dia akan bertukar menjadi QMM sell pula. Automatik dia akan bertukar menjadi setup buy. Automatik dia akan menjadi QM manipulation buy. Asalnya setup ni sell, tapi bila dia break, dia automatik bertukar menjadi QM manipulation buy. So bila dia datang balik dekat sini, kita pun entry buy, dia pun naik. Faham? Faham tak? Okey.
Okey, mesti dalam kepala otak anda akan tertanya-tanya lah. Macam mana nak tahu setup tu akan jadi manipulation? Macam mana nak tahu setup tu akan terjadi kena break? Akan terjadi dia nak buat manipulation tu. Macam mana kita nak tahu? Sebab saya takut lah saya takut saya nak entry dekat sini, nak entry sell dekat sini. Saya takut dia jadi QM manipulation lah Macam mana saya nak yakin sell dekat sini? Ada satu confirmation dia. Dan apa panggil? Confirmation tu akan ajar kejap lagi. Okey, cakap dulu apa yang boleh menyebabkan terjadinya QM manipulation ni. Macam mana boleh terjadi? Satu, disebabkan dia dah satu touch, dia kali kedua datang, dia tembus dan jadi manipulation. Satu sebab tu lah cakap SOP QM adalah satu touch. Okey. Kedua, sama ada sini dia break dengan shadow je. Body dia close atas ni. Yang macam ni pun dia boleh jadi fail. Ni tak kira QM pun, sebab dia break ni tak solid pun. Macam dia tak break up, dia tengah shadow saja. Faham tak? So kita nak sell kat sini, dia possible tak jadi, tak kuat, tak solid. Yang solid adalah macam ni. Dia break dengan body. Dia close body bawah ni, bawah support ni dah. Barulah bila dia datang kat sini, kita boleh sell. Ini adalah yang solid, yang betul, yang solid QM. Okay, back to apa yang soalan kita tadi. Okay, macam mana kita nak tahu setup tu akan jadi QM ataupun macam mana kita nak tahu setup tu akan jadi fail? Mula-mula cakap sama ada dah satu touch. Yang kedua, sama ada dia tak break betul-betul. Ketiga adalah time salah trend. Maksudnya, dia bagi contoh, ini adalah QM sell, tapi ni M5 H1 dia tengah menaik, dia respect daripada support H1 ni. Tapi tiba-tiba kat sini pula, dekat tengah-tengah ni ada QM sell. So possible lah dia boleh tembus. Dia akan bertukar menjadi setup buy. Dia akan bertukar menjadi manipulation buy. Bila datang balik, kita entry meow, bow, fly. Okay, faham tak? So macam mana nak elakkan daripada terkena manipulation ni? Yang pertama ialah cari setup follow trend. Faham tak? Kalau H1 buy, kita carilah dekat time frame bawah daripada H1 ni, pattern macam ni. Kalau kita terjumpa pattern macam ni masa H1 tu tengah trend, uptrend, itu adalah risiko. Boleh masuk, tak ada masalah. Kadang-kadang dia memang menjadi. Dalam kebanyakannya, sebelum dia nak fail tu, nak tembus ni, dia wajib reject dulu. Paling minimum dia nak reject baru 20 pip dulu. 20 pip dulu. Dia bagi dulu 20 pip baru dia tembus biasanya. Faham tak? Ni nak cakap betul-betul SOP dia lah. Macam mana cara kita nak tahu punca terjadinya manipulation tu. Alright, apa lagi nak cakap? Okay, cara nak elaknya, nombor satu, cari setup follow trend. Lepas tu
Kalau H1 tengah buy, kita buka cari time frame kecil. Ada tak pattern macam ni dekat M30 ke M15 ataupun M5. Okey, satu lagi pesanan May, janganlah guna setup M1. Please. Sebab M1 lah yang paling mengarut. Dan bukan mengarut, dia macam selalu tembus. May tahulah, May dah lama guna setup ni, pattern macam ni. So kalau nak guna M1 tu, dia macam mana? Kalau QM1 tembus. Sebab tu May tak sarankan cari setup dekat M1. Cari dekat M5 ke atas. Untuk pattern scalping ni, kita scalping guna M5 ke atas, M5 L15. Tapi better May cakap M15. Better lah M15. Alright, cara nak atasi macam tu. Faham dah tu. Satu lagi confirmation dia pula. Bila kita tahu confirmation ni, automatic kita tahu QM tu kuat. Macam mana kita nak tahu setup tu kuat? Tulis apa pula ni? Macam mana kita nak tahu setup tu kuat? Kita kena tahu confirmation dia, iaitu May ajar video seterusnya lah. Kita tunggu next video untuk confirmation setup ni.